Dalam usaha melahirkan kepimpinan pelajar yang berketerampilan dan amanah selari tuntutan Islam, lebih 300 pelajar sekolah menengah seluruh negara kini berkampung selama 4 hari di Pantai Cahaya Bulan, Kelantan. Mereka yang dipilih berusia 15 dan 16 tahun akan dibentuk untuk menjadi pemimpin masa depan. Program Nadwah Kepimpinan Islam Sekolah-Sekolah NKIS 2025 merupakan aktiviti tahunan bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan. Inisiatif diwujudkan bagi memberi pengalaman dan pendedahan kepada pelajar sekolah tingkatan 3 dan 4 mengenai konteks pengurusan diri yang baik sebagai seorang pemimpin. Selama 4 hari bermula Jumaat lalu, pelbagai program dan penyertaan modul bertemakan adab dan nilai pemangkin generasi madani disediakan. Pelajar diajar untuk tampil lebih yakin dengan kemahiran berkomunikasi dan didedahkan dengan realiti kepimpinan masa kini. Alhamdulillah menghimpunkan wakil-wakil yang pelajar-pelajar daripada seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak untuk berhimpun di Kota Baru di Pantai Cahaya Bulan melalui program yang sangat padat yang untuk membimbing dan membina daya kepimpinan anak-anak kita lah. Jadi alhamdulillah tahniah kepada KPM dan Yadim yang menganjurkan program yang sangat baik ini, dan alhamdulillah saya melihat bagaimana pelajar-pelajar tadi berinteraksi. Kita nampak masa depan negara, masa depan cerah dengan potensi bakat anak-anak kita yang ada. Pelbagai aktiviti dijalankan, termasuk lawatan ke lokasi menarik. Antaranya laman warisan kampung laut di Tumpat, Pasar Siti Khatijah, perusahaan membuat budu, kampung kraft tangan dan Muzium Negeri Kelantan. Dia sebenarnya bantu saya untuk buka minda lah terhadap Islam. Sebab saya sebagai SMK, amalan saya tak sebanyaklah macam budak-budak sekolah agama. Jadi kat sini bila saya belajar kat sini, ada orang selawat, ada witir, ada solat ba'diyah qabliyah, solat berjemaah ramai-ramai. So, saya rasa ini buka peluang lah saya untuk teruskan istiqomah pada masa akan datang. Saya di sini adalah untuk belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang berilmu, beriman dan bertakwa. Jadi, apabila saya keluar dari sini nanti, harap-harap ilmu yang telah disampaikan di sini saya akan menyebarkan di luar sana nanti tentang macam mana untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab melalui disiplin adab. Selain membina pengalaman berharga kepada peserta, program ini juga membina asas kukuh bagi melahirkan barisan pemimpin muda Islam yang berwibawa.